Pada tahun 1997, ekonomi Malaysia diambang kejatuhan. Bermula dengan kejatuhan mata wang Thailand, ia merebak pantas ke seluruh Asia. Dalam masa yang singkat, nilai ringgit merosot teruk daripada sekitar RM2.50 jatuh ke RM4.88 untuk $1 USD. Apa kesannya? Kos import meningkat, harga barang naik, inflasi menekan kehidupan rakyat. Bank negara terpaksa naikkan kadar faedah. Pinjaman menjadi mahal. Banyak syarikat tak mampu bertahan dan menyebabkan beribu-ribu rakyat kehilangan kerja. Pasaran saham jatuh menjunam. Indeks Bursa Malaysia susut lebih 70%. Pelabur hilang berjuta dalam masa beberapa minggu sahaja. Dan inilah saat ramai yang mula sedar simpanan duit dalam bank tak selamat dari segi nilai. Tetapi ada satu aset yang kekal stabil dan mula naik perlahan-lahan. Emas. Sewaktu nilai ringgit jatuh, emas menjadi pelindung nilai. Ia tidak bergantung pada sistem kewangan dan ia tak boleh dicetak sesuka hati. Sesiapa yang menyimpan emas pada waktu itu, simpanan mereka tak terkesan dengan pergolakan ekonomi. Krisis 1997 bukan sekadar sejarah. Ia bukti jelas mengapa simpanan tak boleh 100% bergantung pada tunai. Dan kita tak tahu bila krisis akan berlaku lagi. Tapi, kita boleh pilih untuk bersedia. Dan emas adalah perlindungan terbaik dalam apa jua krisis. Simpan sekurang-kurangnya 10% dari jumlah kekayaan anda dalam bentuk emas fizikal. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM untuk saya bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.